Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. My name is Salim Madaris. Dan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Selamat Raya. Dan selamat Raya semua. Selamat Raya. Dan hari ini aku akan main game Next Week at Freddy's. Next Week at Freddy's, iaitu game Five Nights at Freddy's fan game. Dia ambil inspirasi daripada Five Nights at Freddy's 1 dengan VR macam tu lah. Sebab macam tu lah. Sebab game ini dia kalau tengok dia macam kualiti dia macam main game kat VR tapi tanpa VR. Tanpa pakai VR tu. Macam tu lah. Okay. Aku ada tengok ni dekat YouTube. Aku nampak Next Week at Freddy's. Jadi aku cubalah search kat tu. Dan alhamdulillah ia free dan boleh main. Okay, sepatutnya bukan game ni yang aku mainkan waktu bulan Ramadan. Sepatutnya aku rekod pada bulan Ramadan. Aku rekod pada bulan Ramadan. Tapi sebab aku tak dapat rekod sebab ada masalah suara, iaitu suara kalau aku bercakap masa aku dengar balik suara yang aku cakap yang dah rekod tu, yang aku cakap dah rekod tu, suara dia macam kat gua ataupun kita menjerit dekat atas gunung Everest. Macam tu lah. Macam tu lah. Suara macam tak macam aku dengar macam tak sedap. Jadi aku takut itu kalau aku post kat YouTube, aku post kat YouTube, faham kan? Macam korang dengar macam tak sedap, macam tak sedap nak tengok video ni. Jadi aku tunda dulu video dia. Dan sekarang aku dah perbaiki sedikit suara dia. Dan alhamdulillah aku dah perbaiki suara dia. Suara dia dah okey. Dan aku rekod sekarang lah waktu hari raya. Waktu hari raya. Sebab sekarang ni aku kat rumah aku. Hari raya kedua Pertama dengan kedua aku kat rumah atuk aku. Jadi raya pertama dengan kedua lah. Aku cakap sekali, raya pertama dengan kedua aku kat rumah atuk aku. So, dan hari ni hari raya ketiga. Ketiga hari raya yang ketiga. Aku kat rumah aku balik lah. Sekarang tak buat apa, jadi aku rekod lah sekarang. Jadi macam tu lah lebih kurang kisah raya aku sejauh ni. So macam tu lah kisah aku. Jadi maaf kalau korang tunggu aku upload pada bulan Ramadan. Macam aku cakap tadi, ada masalah suara, nanti korang dengar tak sedap. Dan ada sedikit masalah tadi. Masalah lah, ada macam macam mana nak cakap, aku belum tak tahulah nak cakap macam mana. Apa pun aku tak nak cakap banyak. Aku tak nak cakap banyak sebab ini merupakan special video untuk untuk hari bulan Ramadan sekaligus hari raya. Bulan Syawal itu hari raya. Jadi jadi apa pun aku tak nak cakap banyak. So, mari kita start the game Next Week at Freddy's. Macam aku dah cakap tadi, Next Week at Freddy's merupakan fan game atau game Five Nights at Freddy's buatan fans, iaitu buatan peminat.
Five Nights at Freddy's. Ya. Yeah. Okay. So itu je aku nak cakap. Ya. Ya, so itu je aku nak cakap. Aku tak nak cakap banyak. Apa pun, mari kita masuk ke videonya. Tapi sebelum masuk ke videonya, make sure korang, macam biasa, korang like dulu kalau korang suka konten aku. Korang tekan butang hitam kat bawah tu. Korang tekan butang hitam kat bawah tu kalau korang suka channel aku. Ya, butang hitam tu, ya, macam background sekarang ni. Background hitam. Ada dua mata, dua sepasang mata dari sini. Satu mata, dua. Ya, ada dua mata. Ngeri. Okay, apa pun, aku tak nak cakap banyak. Let's go in the net. Let's go to the game. Bismillahirrahmanirrahim. Disember 16 tahun 2002, night pertama. Okay. Oh. Yo, grafik. Betul lah, grafik. Alah. Yo, grafik dia sangat tu. Dan kenapa kita ada microwave kat sini? Oh, tak ada phone guy? Tak ada phone guy. Tapi LP ada. Okay, LP ada. Oh, okay. Right. Okay. Apa semua ni? Tak nak. Warning. Apply to this. Hello. Apa ni? Oh, zoom. Okay, faham. Apa tu? Apa? Salah. Kejap. Ada ke belakang? Oh, Cika hilang. Ready masih kat stage. Bunyi apa? Kejap. Oh, ada. Oh, Cika. Oh, kejap. Tu Cika. Yang ni Bonnie. Okay. Ya, apa kat belakang ni? Aku tak tahu. Okay, aku tak tahu kenapa. Aku tak tahu how. Kenapa dekat tempat Freddy Fazbear Pizza ada macam tempat tempat kapal selam. Ini kapal selam. Tempat ni kapal selam atau tempat test bom nuklear. Kenapa? Ini teringatkan aku cerita yang cerita dasar laut, kat dasar laut tu, yang penggambaran dasar laut tu. Do you see the glass half empty? Hey, kau siapa? Siapa kau? Kejap. Bro,
Dia orang tak muncul kat pintu. Come on, bro. 6 AM. Yeah. Game paling senyap yang aku pernah dengar. Game penyam senyap Start Night tu. Boleh juga. Start Night 2. Disember 17 2002. Night 2. Nama lagu tu. Kenapa ada 2 Foxy? Oh, dia tak asal. Oh, sini cakap. Oh tu. Dia cakap. Nampak dia macam dia punya beat. Macam patuk dia. Rahang dia banyak. Banyak. Incoming! Terkejut aku. Oh, lupa aku. Hallway. Hallway. Pintu. Lupa aku. Pintu lupa. Okay. Interesting. Ya, macam biasa. One video, one night. Ya, macam tu lah. Okay. Apa pun. Ya, tak nak cakap banyak. Ya, terima kasih kerana tengok. Sampai habis. Sebenarnya ini hanyalah special video. Special video untuk Ramadan dengan special video khas untuk Ramadan dengan sekaligus dengan hari raya. Tapi tak tahulah ini boleh jadi episod video macam biasa. Tak tahulah. Tapi ini tetap special video. Tetap special video. Kalau korang suka konten ni, view dia naik ke atas, video dia melanjak ke atas, mungkin aku akan cuba special video for Ramadan and hari raya, iaitu game Next Week at Freddy's untuk part yang kedua. Jadi apa pun cakap banyak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya dan selamat ada bulan Ramadan. Ramadan dah lepas, cakap je lah. Selamat ada bulan Ramadan untuk bulan lepas. Ya, selamat ada bulan Ramadan dengan selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Bye.